Ramai pelabur baru di Malaysia selalu ulang kesilapan yang sama. Hari ini saya kongsi 5 kesilapan paling biasa, dan yang terakhir memang ramai tersangkut. Ini hanyalah perkongsian pendidikan, bukan nasihat pelaburan. Pertama, ramai ingat beli banyak ETF sudah cukup untuk diversifi. Tapi sebenarnya banyak ETF ada pegangan saham yang bertindir, jadi ia tidak semestinya kurangkan risiko seperti yang anda fikirkan. Kedua, melabur bukan guna duit lebihan. Kalau guna duit yang perlu untuk belanja harian atau bayar komitmen, bila pasaran turun sikit saja pun tekanan emosi akan sangat kuat. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pun mengingatkan supaya jangan melabur dengan duit pinjaman. Ketiga, baru melabur kurang setahun, tapi harap harga saham terus melambung. Akhirnya asyik tengok harga, tidak sabar, dan cepat panik. Ingat, pasaran memang ada turun naik dan itu perkara normal. Keempat, terlalu yakin bahawa kepandaian atau usaha lebih akan jamin keuntungan. Hakikatnya pasaran dipengaruhi banyak faktor dan tiada siapa boleh ramal dengan tepat. Kajian dan pemahaman risiko lebih penting daripada keyakinan kosong. Kelima, tidak buat kajian dan hanya ikut cakap orang. Beli telefon pun kita banding harga dan baca spesifikasi, tapi bila beli saham, ramai langsung tidak semak maklumat asas syarikat. Sebagai pelabur, buat kajian adalah tanggungjawab kita. Ingat, pelaburan bukan skim cepat kaya. Gunakan platform yang berdaftar dengan SC untuk keselamatan. Terima kasih kerana menonton dan kalau mahu belajar lagi, jangan lupa follow saya.